fikir. Sekarang ni duk fikir tuan-tuan umur 50 nak tidur. Sebelum tidur buat sunat taubat 2 rakaat aja. Buat sunat taubat. Usalli sunatan taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kepada Allah Taala. Allahu akbar, Fatihah. Yang kedua apa? Kuliah menjadilah. Kemudian rakaat yang kedua Fatihah. Kemudian apa? Qul huwallah. Habis solat taubat. Kemudian ulama ni kata apa? Lepas solat taubat jangan lupa tutup dengan witir. Kalau umur 50, tolong kalau yang muda-muda 20, 30, kalau tuan-tuan boleh buat hebatlah. Tapi yang 50 ni tolong tuan-tuan jangan tinggallah. Solat sunat taubat 2 rakaat dan tutup dengan witir 1 rakaat. Usalli sunatan witri rakaatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, baca Fatihah. Lepas Fatihah baca apa? Qul huwallah. Lepas qul huwallah baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas qul a'udzu birabbil falaq baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian rokok, kemudian habis duduk antara 2 sujud bagi salam. Tutup ini